Average orang Malaysia ataupun orang biasa berjalan, dia akan berjalan 3,000 ke 4,000 step sehari. Oh, betul. Betul. Betul Tapi hari ni kita orang nak buat challenge, kita orang nak jalan 30,000 step sehari. 30,000 betul. 30,000 boleh Min? 30,000. Orang biasa 3,000. Kita nak 10 kali ganda. Paling gempak ah. Paling gempak. Tak cukup orang tu, kita akan sambil-sambil kita nak cukup 30,000 tu, kita akan pergi semua tempat-tempat yang menarik kat KL dan kita akan bawa korang jalan-jalan KL. Let's go. Kita jalan. Kau faham tak? So kita akan berjalan ke KLCC. Siu. hari ni Kita jumpa. First kita akan jalan kaki sebanyak 30,000 step. Kemudian kita akan pergi ke tempat-tempat yang menarik lah. Seorang satu. Aku satu tempat menarik kena pergi. Akmal, Aku kau satu lah. okay. 3 tempat menarik. Lepas tu Challenge dia kita tak boleh naik Grab. Kita kena naik. aku punyalah ingat pagi tadi boleh naik Grab kan. Pergi naik Grab, balik naik Grab. Lepas tu setiap kali masuk waktu kita akan terpacar kat masjid. Tu challenge kat tu. Kita kena setting masa kat tu. Sekarang kita nak breakfast dulu. Kan baru pukul berapa? Guys, dengar ni. Kita orang betul-betul berjalan daripada studio kita orang. Tak Memang tak ada pernah. apa-apa transport guys. Start daripada studio kita orang tu terus berjalan kaki. Tak.